Kita-Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari Suara TV. Anwar ucap selamat bersidang kepada UMNO, ingatkan kekuatan datang daripada kesepaduan, bukan perbezaan. Persoalannya, ikhlas atau strategik? Ini mesej perpaduan atau isyarat politik? Dan apa maknanya kepada masa depan kerjasama kerajaan hari ini? Hari ini kita mulakan dengan satu ucapan yang pada zahirnya nampak biasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat bersidang kepada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Tetapi dalam politik Malaysia, jarang ada ucapan yang benar-benar kosong tanpa makna tersirat. Setiap ayat, setiap frasa, setiap penekanan itu membawa mesej. Soalan besarnya, kepada siapa mesej ini ditujukan dan untuk tujuan apa? Apabila Anwar menegaskan bahawa kekuatan sebenar tidak lahir daripada perbezaan yang terus dipicu, tetapi daripada kesepaduan yang diperkukuh, kita perlu baca ayat ini dengan cermat. Ini bukan sekadar kata-kata motivasi. Ini datang pada waktu lanskap politik dan ekonomi negara berada dalam fasa yang rapuh. Kos sara hidup masih menekan rakyat. Keyakinan pelabur bergantung kepada kestabilan politik dan dalam masa yang sama, suara-suara dalaman parti-parti kerajaan sendiri tidak sentiasa seiring. Di sinilah ucapan ini menjadi menarik. Ia disampaikan kepada Perhimpunan Agong Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, sebuah parti yang suatu ketika dahulu menjadi seteru paling keras kepada Anwar Ibrahim dan Parti Keadilan Rakyat. Tetapi hari ini, kedua-duanya berada dalam satu kerajaan yang sama. Maka bila Anwar bercakap tentang kesepaduan, kita perlu bertanya, adakah ini peringatan halus supaya konflik dalaman tidak terus dibuka di pentas awam? Mari kita lihat konteksnya. Perhimpunan Agong Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu sering menjadi medan untuk meluahkan rasa tidak puas hati. Kritikan terhadap rakan gabungan, tuntutan jawatan dan tekanan politik bukan sesuatu yang asing. Maka ucapan Anwar ini boleh dibaca sebagai satu seruan supaya perbezaan itu diurus, bukan ditayang, supaya wacana dalaman tidak menggugat keyakinan rakyat terhadap kerajaan. Bila Perdana Menteri menekankan politik matang dan muafakat, adakah beliau sebenarnya sedang mengingatkan bahawa kesabaran rakyat ada hadnya? Rakyat tidak mahu drama politik tanpa penghujung. Mereka mahu hasil, bukan retorik. Anwar juga menyebut tentang kebijaksanaan yang diraikan dan iltizam bersama untuk mendahulukan kepentingan rakyat dan negara. Ini satu ayat yang lembut tetapi syarat dengan tekanan moral. Seolah-olah beliau berkata, jika ada perbezaan pandangan, gunakan kebijaksanaan, bukan emosi. Jika ada perebutan kepentingan, utamakan rakyat, bukan parti. Tetapi di sinilah timbul persoalan kedua. Adakah seruan ini benar-benar dihayati oleh semua pihak dalam kerajaan? Atau ia sekadar mesej satu hala yang sukar diterjemahkan dalam realiti politik sebenar? Kita tahu, dalam kerajaan campuran yang besar, kesepaduan bukan perkara mudah. Setiap parti datang dengan sejarah, luka lama dan penyokong sendiri. Ucapan Anwar juga menyentuh tentang Malaysia memerlukan politik yang matang, berteraskan muafakat, saling menghormati, dan keupayaan untuk bekerja bersama. Ini sebenarnya satu pengakuan tidak langsung bahawa politik kita masih belum matang sepenuhnya. Jika sudah matang, tidak perlu diingatkan. Tetapi karena masih ada kecenderungan mempolitikkan perbedaan, maka peringatan ini menjadi perlu. Adakah ucapan ini ditujukan hanya kepada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau sebenarnya kepada semua parti dalam kerajaan perpaduan, termasuk Parti Keadilan Rakyat sendiri? Jangan lupa, pergeseran dalaman bukan hanya berlaku di satu parti, ia wujud di mana-mana. Dari sudut strategi, ucapan ini juga memperlihatkan gaya kepimpinan Anwar yang memilih pendekatan moral dan naratif nilai. Beliau tidak menyerang, tidak menekan secara terbuka. Sebaliknya, beliau mengajak dengan bahasa perpaduan, kematangan dan Malaysia Madani. Ini konsisten dengan imej yang ingin dibawa beliau di peringkat domestik dan antarabangsa. Namun begitu, rakyat hari ini semakin kritikal. Mereka tidak lagi menilai pemimpin hanya pada kata-kata. Mereka mahu melihat adakah seruan perpaduan ini diterjemahkan dalam dasar yang jelas, dalam keputusan yang adil, dan dalam keberanian menegur rakan sendiri jika melampaui batas. Ucapan selamat bersidang ini juga membawa satu mesej halus tentang kestabilan. Anwar tahu, jika Perhimpunan Agung Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu dipenuhi dengan ucapan keras yang menyerang rakan gabungan, ia akan memberi kesan kepada pasaran, pelabur dan persepsi antarabangsa.
Maka seruan kepada wacana bernas yang berpaksi pada rakyat bukan sekadar idealisme, tetapi keperluan ekonomi dan politik. Di penghujung ucapannya, Anwar menyebut tentang Malaysia yang madani, adil dan inklusif. Ini adalah naratif besar kerajaan hari ini. Tetapi naratif hanya akan kekal relevan jika ia disokong oleh tindakan yang konsisten. Jika tidak, ia akan menjadi slogan kosong yang akhirnya memakan diri sendiri. Sebelum kita tutup ulasan ini ialah persoalan kepada anda semua. Apabila Perdana Menteri mengajak kepada kesepaduan dan politik matang, adakah anda melihat ia sebagai tanda kepimpinan yang tenang dan berstrategi atau sebagai petunjuk bahawa kerajaan sedang berdepan tekanan dalaman yang serius? Dan lebih penting, adakah rakyat masih sanggup menunggu kesepaduan itu diterjemahkan kepada hasil yang nyata dalam kehidupan seharian? Sebelum kita akhiri, kami nak komen anda. Adakah ucapan Anwar ini benar-benar mampu meredakan kebegangan politik dalam kerajaan atau ia hanya akan berlalu sebagai ucapan bermusim setiap kali persidangan parti? Tulis pandangan anda di ruang komen. Suara anda penting untuk wacana kita bersama. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.